Alright, hi, hello everyone. Kita ada di sebelah kita. Kalau tadi saya cakap kalau nampak tudung merah je, boleh tanya pasal MSU. Tapi awas, hari ni kita bukan di sebelah saya bukan dari MSU. Kita ada Dr. Ruwaida dari UTM. Assalamualaikum Doktor, sihat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dr. Ruwaida, saya terkejut sebenarnya sebab UTM ada dekat kita punya Star Education Fair. And saya dengar pasal UTM, ada UTM Space, ada GMIT. So maybe you want to share a bit pasal UTM ni kepada kita punya audience. Okay, terima kasih Ashika. Hai semua, saya Dr. Ruwaida dan saya mewakili Universiti Teknologi Malaysia UTM dan terutama sekali kami ni berada di KL Campus, Kuala Lumpur Campus. Saya tahu ada apa kalau naik MRT ada MRT Kita UTM. turun dekat Raja Uda. Raja Uda, betul Kalau betul. jalan kaki tu 15 minit saja dah sampai. Oi, di 15 minit dekat lagi panas lah Dr. Ruwaida. Itu Betul tak kan? boleh, tak boleh Tak lah. boleh. Tapi tak apa, kita boleh exercise, Betul. keluar peluh kan. Raja Uda lepas Bagus. tu dia ada logo UTM tau. Betul, memang. It's Famous lah. being Dia given. free apa free marketing. Free Betul. ke? Kena bayar tu. Almost kot. Oh, okey tak Almost tahu free. Okey, Okay. okey boleh sambung. Okay. Dari segi lokasi, kalau diikutkan, kalau kita dengan KLCC hanyalah 15 minit. 10 to 15 minutes. Even ada pelajar kita boleh jalan kaki ke KLCC. So, Oh, lokasi ni kita memang terbaik. faham. Ni macam promotion selalu kalau kita nak beli rumah kan. It's 15 Mm. minutes from KLCC. No, Tapi we must understand, kita Mm-mm. punya pelajar sekarang is not just about nak belajar tau. betul Dia betul. nak the lifestyle We want bersama. more. Betul. Sambil dia belajar, dia boleh juga have their lifestyle dia tu. Betul betul. Ha. Okey, sambung pasal Okay, UTM. sorry. Okay, so kita di UTM Kuala Lumpur campus, kita as a UTM is a university kan, dan kita ada satu fakulti yang dikenali sebagai Malaysia Japan International Institute of Technology. The short form is MJIIT. Dan kita juga ada UTM Space. Okey, UTM Bagi Space. UTM Space, kita offer foundation program dan juga diploma program. Manakala di MJIIT kita ada foundation, undergraduate dan juga postgraduate programs. Kenapa ada perkataan space tu pergi di angkasa ke ataupun kenapa doktor? Mungkin ruang dia tu lah UTM Ruang. Space. Sebab the first time saya ingat, saya ingat menawarkan kursus-kursus yang Oh berkaitan tak. dengan space. Tidak, tidak. Alright. So kita memang dah lama di lokasi tersebut. Mhm. UTM Space bersama MJIT dan ada dua juga fakulti lain, iaitu Faculty of AI dan juga Azman Hashim International Business School. Faculty of AI. Faculty of AI, Very the okay, first sangat. faculty of AI in Malaysia. Tu saya pun first time dengar. Tak sangka dah ada faculty. Very good. Macam Yes. sebab AI is part of our life. Kita dah tak boleh nak pisahkan dah. It's so good that UTM dah ada faculty of AI. Maybe nak cerita sikit pasal UTM di Star Education Fair. Okay, di Star Education Fair, lokasi kita di tengah-tengah booth kita. So kita ada UTM Space yang menawarkan program foundation dan juga diploma, in which everyone you can visit this booth kerana kita masih open for application untuk kemasukan bulan Julai, di mana tarikh tutup untuk apply program foundation dan diploma adalah pada 30 Mei. So silalah berkunjung ke booth kami. UTM Space, dan juga di sebelah UTM Space kita ada Malaysia Japan International Institute of Technology punya booth. Boleh dapatkan semua maklumat untuk kami punya program undergraduate dan juga postgraduate dan juga foundation program. Cuma saya nak ambil kesempatan untuk pelajar-pelajar, calon-calon pelajar ini yang berminat nak pergi ke Jepun tapi mungkin ada kekangan kos, boleh consider di MJIIT. Kami Why? because the name itself, kita Malaysia dan Japan. Kita ada kolaborasi dengan 32 universiti di Jepun. Meiji University, Yamaguchi University, the top university di Jepun. So dia kena And tahu cakap Jepun ke atau yes, macam mana? not necessarily, tidak semestinya. Sekiranya sudah ada basic bahasa Jepun, bila masuk join kami di MJIT, mereka perlu mengambil 3 kelas bahasa Jepun dan perlu lulus. Jadi ada kelas persediaan lah orang cakap. Jangan risau kalau tak ada basic Jepun, still can try MJIIT. Betul. Sekiranya melihat pada foundation yang kami berikan juga, kami bagi kelas bahasa Jepun, together certification JLPT. Ini semua untuk memastikan pelajar graduasi di MJIIT boleh at least berbahasa Jepun secara basic level. Secara basic. Dan pelajar kita yang score semasa pengajian undergrad, mereka mempunyai
peluang yang sangat cerah untuk mendapatkan tempat internship di industri di Jepun. Kita Okay. hantar mereka selama 3 bulan, covered the expenses untuk mereka. Who covered the expenses? UTM, UTM. MJIT. Together with Okay. UTM, MJIT, we covered the cost. So they will Mhm. go to the company and then menjalani internship selama 3 bulan di sana. Okay, let's say mungkin I terlepas pandang tadi. So, let's say kalau dia nak sambung MJIT, so adakah dia kena jadi student undergrad di UTM dahulu, lepas tu dia sambung MJIT, ataupun MJIT tu is a undergraduate Yes. program? We are in the same family. Okay, So same we are under family. UTM, so Mhm. they can go, mereka boleh apply terus ke MJIT untuk menyambung pelajaran undergraduate mereka. Lebih Aha. cantik kalau foundation dekat UTM KL, go for UTM Space ataupun MJIT dan terus sambung 4 tahun di MJIT. So total Hmm. adalah 5 tahun. 5 tahun. Mm-mm. Alright. So, mungkin kepada mereka yang berminat kan, dia adalah lepasan SPM boleh terus apply ke, ataupun macam SPM semasa ke, ataupun macam mana? Okey, selepas mereka mendapat ke result SPM, mereka perlu ambil foundation terlebih dahulu. Dia SPM semasa ke macam, ataupun kadang-kadang ada certain university dia nak orang yang sambung belajar tu adalah SPM yang baru habis. Oh, tak kisah Tak semasa kisah. ataupun dia mungkin dia ada break 1 tahun, Ha. boleh juga. Boleh sahaja, tak ada Boleh. masalah lah Tapi kiranya. dia perlu pergi ke foundation dahululah, A level Mhm. dahulu, kemudian baru dia akan sambung kepada undergraduate. So dah berapa batch dah MJIIT yang mungkin pergi dan balik dan berjaya, ataupun ada ke student yang dia MJIT lepas tu dia terus bekerja di Jepun? Ada. Memang ada. Actually around 10 to 30% Mhm. daripada graduate kami Mhm. bekerja di Jepun. Mhm. Ataupun mostly bekerja kalau mereka pilih di Malaysia di company Jepun. Company Jepun sebab dia ada Hmm. benefit of it. They can speak Japanese. Betul. Ah. Dan kita juga ada quite very close relationship dengan agensi job punya agensi di Jepun. Mhm. Mereka datang ke fakulti kami untuk interview pelajar kami. Tak payah mereka pergi ke job fair kat luar, company datang. Company Even datang. kita And pun trusted. trusted. Mm-mm. Yang tu kita dah vet through dan mereka pun minta kita pun vet through our students. Kita dah boleh tolak mereka untuk menghadiri interview pada 3rd year of study and 4th year of Mhm. study. Alright. So kira MJIT tu dia akan belajar dekat universiti-universiti di Jepun ke, ataupun dia belajar kat sini ke? Mereka punya program 4 tahun berada di UTM Kuala Lumpur campus. Sekiranya mereka berminat untuk membuat attachment, research attachment atau student attachment selama 1 semester di mana-mana 32 universiti yang kami berkolaborasi, mereka boleh. Kita melihat kepada kemampuan pelajar tu kerana tidak semua subjek yang diajar di Jepun berada dalam bahasa English, diajar dalam bahasa English. Itu limitationnya. So Betul, kita make betul. sure mereka tu dah well equipped dan kemudian kita boleh lepaskan mereka pergilah. Okay, mungkin Dr. Ruwaida, maybe last question untuk Dr. Ada ke kata-kata kepada our visitors to, visit your booth, and why they should visit your booth and why should they continue the study dekat UTM? Okay, thank you Ashika. So hi everyone, for those who are visiting the Star Education Fair, please come to our booth, which is located at the middle of the hall. We are from UTM, University Technology Malaysia. We have 2 booths actually. We have UTM Space, who are offering the foundation and also diploma program. And we also have the Malaysia Japan International Institute of Technology, where you can consider for your foundation, undergraduate and even postgraduate studies. So come and visit us to know more about us. Okay. Alright, thank you Thank you very much. UTM.